Jadi hijau lah. Aduh, anak off-road sangat. Sudah hijau. Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Wih, banyak hari tak berjumpa. Allahu Akbar. Lebih pada keluar jap. Lebih pada tauke bawang ke. Bili. Tambah-tambah pula, Allahu Akbar. Dengan demai pula demai aku. Seminggu demai. Batuk lah apa. Mau jakit dengan anak. Allah, ni baru segar sikit lagi. Nopak lah kita. Segar sikit nopak lah. Driver nampak kita berhenti sini ke. Oi, bahaya, takut titik botol kita tak nampak lah. Jadi hari ni kita ada beberapa tempat kita nak ride sahabat. Pertama ni kita pergi makan free dulu. Kita ada jemputan kenduri. Apa nama yang geng Suzuki sahabat. Geng Wistrom kawasan utara ni. So first kita pergi ke Alustar. Jadi checkpoint pertama kita tunggu di RNA Gurung tu tunggu kawan-kawan yang lain. Mungkin kita akan berkumpul di Alustar, bergerak ke rumah pengantin sahabat-sahabat semua. Selepas pada tu kita ada juga sahabat kita ada juga ride-ride ke tempat lain nantilah. Popokmu tunggulah sahabat-sahabat semua Jangan duk bagi aku duk bos. Okey. Tu dia bagi. Kita ada beberapa tempat juga kita nak pergi tu. Jadi kena rehat dulu daripada buat video. Aku ingat tu dia ada lah perancangan-perancangan lain untuk nak buat video, tapi terpaksa kena pending dulu sahabat-sahabat So hari ni aku dah semakin sihat. Kebetulan pula ada jemputan. Kita join geng. Lebih kurang 8 hari aku tak buat video ni. Apapun kepada sahabat-sahabat semua tu, harap-harap sihat selalu di samping keluarga-keluarga tersayang. Dan juga geng, terima kasih banyak-banyak yang sahabat-sahabat semua duk support apa nama tu, video-video yang lepas. Duk like, komen dan apa nama, subscribe yang baru apa pun terima kasih banyak-banyak geng. Buah banyak. Jumpa sebentar lagi. Luncur. Ramai lagi tak siapa ni. Tak apalah. Moga pukul 11 janji geng ada 15 minit lagi. Air beli dah. Tu dia, tak apalah. Minyak isi dah kemarin dulu. Oish. SR. Mana ni? Ada rak mana-mana ke ni? Kontes. Pai Thailand lah. Oish. Naik jentera NVO. NVO utara punya. Ni geng set ngatok ikan kering ni. Remy ni cerah Remy. Aduh. Apa pun sahabat-sahabat semua hari ni ramai hari ni ramai. Geng apa nama? Motor skuter pun ramai dah tahu masuk siang kot. Geng tracer pun ramai tadi nampak ni. Mungkin masuk siam kot bobok tu. Tapi tak apalah. Kita tak ada seru lagi nak masuk Thailand sahabat Jadi tempat aku duduk ni tak jauh mana pun dengan anak tu. Kalau press tu tak habis gear. Siapa dah. Apa pun kepada sahabat-sahabat semua kita jumpa dah sebentar lagi. Roger. Laju apa tu. Tak ada nak ambat apa ni geng. Bapak ni laju-laju semua tu.
laju oh, tak ada nak ambak ni. Halo Star bosku. Let's go. Mantap. Jadi juru kamera ni ke, pergi mari. Lebih penat daripada tempat kenduri sahabat Tempat kenduri tak lagu ni juga tak. Yang main ikut dekat-dekat ni kita nak ambak ke depan tu. Nak kejar orang depan tu geng. Tu dia 1718 geng. Dah kita jenis motor cak ayam Gede ni. Abang Zeze. Ai mari ikut mana? Oh mari ikut ni. Oh. So sekarang ni kita nak pergi jumpa lagi ada sahabat-sahabat semua duduk kat tunggu kat kedai. Kedai mana tak tahu kan, aku ikut Mungkin ada lagi dalam 5-6 biji lagi ke sebelum kita ke tempat kenduri Apa pun kepada sahabat-sahabat semua kita jumpa sekejap lagi. Allah Akbar. Halo Star. Gurung Sungai Petani kiri bandar, Kepala Batas Citra Changlong Gajah Mati kanan. 3 majlis perkahwinan saya. Pastilah mereka ada persiap kemarin. Salam restu. Alhamdulillah. So tempat kenduri adik sahabat kita Abang Azrul dah settle dah sahabat-sahabat semua So separuh daripada kumpulan kita tadi lebih kurang dalam motor tadi hampir 30 biji juga sahabat mari ride kenduri ni. Jadi separuh daripada geng kami ni kita akan pergi ride mandi telanjang. Tu dia. Dan juga terima kasih kepada sahabat kita tadi tu Azrul kerana menjemput geng-geng NBO, geng Suzuki kawasan utara ni pergi makan kenduri. Terima kasih tu bro. Lain kali panggil lagi. Tu dia bagi. Apa pun kita luncur. Aku kalau naik highway ya Allah pusing. Kena tinggal geng. Laju bobok ni. Allahu Akbar. Rapak throttle. Ni tibai kat mana bobok ni? Naik highway ke tak ni? Jadi separuh sahabat-sahabat kita tadi tu ada yang balik. Ada urusan-urusan lain. Jadi bagus jugalah. Kita mari support sahabat-sahabat kita kenduri. Tu dia bagi. Dia view macam ni geng. Lawa. Nice. Jadi kepada sahabat-sahabat semua sekiranya tertanya-tanya ni jalan mana Jalan ni kita boleh pergi ke Durian Burung geng. Kerana masuk Thailand Durian Burung, pokok sena Durian Burung. Setengah tu sahabat-sahabat yang biasa pergi ke masuk Thailand ikut laluan Durian Burung laluan ni geng. Selain daripada Changlong, Bukit Kayu Hitam dan Nok pun boleh. Tapi famous dia Danok lah geng nak hujan tu. Mana tu? Lebih pada 6 tahun lah kot tak lalu jalan ni. Dulu-dulu ingat ketika duk main motor Kapcai dulu selalu jugalah geng ride kawasan sini. Dia pergi Tasik Pedu apa semua Taik Kapcai dululah. Ni pula baru nak mari. Baru musim kawasan ni. Lama 6 tahun lebih kot. Topak dulu minyak beli RM10. Alang-alang mari-mari dah. Topak. Banyak lagi minyak tu.
Baru jatuh satu bar geng. Dapat selalu lah. Oh, penuh. Penuh sahabat Bubuh penuh kemarin dulu di Sungai Petani. Tebai highway tadi. Tak. Sungai Petani sampai ke Kuala Nerang dah ni. Wih, RM10. RM10 sahabat habis minyak. Padahal tadi kita naik atas highway tu punya laju Bobok ni geng, nak rayak kau bobokmu jarang naik atas highway slow ni. Baju Allahu Akbar. Tak ada aku nak ambil RM10. RM10 mileage lebih kurang 115 kilo 10 RM. Kiranya taklah parok mana sahabat sebab kita naik atas highway RM10 115 kilo. Tu naik satu pak ke atas, satu pak 1618 Kalau kita bawa slow-slow tu kak, bawah pada 1213 tu sik dia sayang. Tak. Suzuki sahabat. Jadi ni je lah yang tinggal jentera perang kita. Ting Abare. Berapa biji kita semua 7 lah. 7. Apa pun daripada hampir 30 lebih lah tadi duduk berkumpul dekat dengan tempat kenduri tadi. So yang nak ride ke jalan-jalan jalan lama ni sambil-sambil bermandi-manda, akhirnya ada dalam 7 biji je lah. Allahu Akbar. Oi, sejuk elok dah. Jalan dalam hutan macam ni, jalan-jalan kampung macam ni dah. Nikmat sahabat. Dia berbeza kalau kita ride atas highway ni. Aduh, highway ni geng, Allah, menjemukan betul Pedu 40 kilo lagi sahabat Pedu. Jangan duk mengonah sangat lah. Jalan tempat kita tak biasa sangat ni. Takut overlap pun. Overlap takut lah sahabat. Jalan-jalan macam ni geng, mendamaikan lah. Kalau ride kat jenis highway, ya Allah Akbar, nampak hujung boring. Dengan panah apa lagi. Kalau jenis jalan-jalan kampung macam ni, best lah. Orang panggil mendamaikan. Syok. Tapi kau atas langit tu macam nak hujan ni. Tengok tu macam nak hujan. Baju hujan bawa. Tapi nak bagi nampak gangster tu tak payah pakai lah baju hujan ni. Biar basuh. Tu dia bagi. Kamu Oreo. Rumah. Mana tu? Tak nampak apa. Tak nampak apa kan? Lama tak mari kot ni. Rest area. Nak naik bukit pula tu. Jalan ni kalau kita ride tengah malam ni seram juga rasanya geng. Syok juga ni malam. Dia nak lebih kurang jalan jalan Pengkalan Hulu lama geng. Daripada Pengkalan Hulu tu ke Kari Kepala Ikan tu. Lebih kurang macam tu lah. Ala-ala gerik gitu. Kita sapa dah ni geng. Geng, Jeram Tok Deng. Masuk kereta 5 motor RM1. Aku tak pernah mari sini ni geng. Tak pernah sapa ni kali pertama ni. Agak-agak mani lanjai lah semua sekali. Bobon nak kepada sahabat-sahabat kita. Lagu mana dia punya Jeram Tok Deng. Kalau kuk view comel, popokmu nak mari apa semua boleh lah.
Oi, banyak abuk oh. Off road dah pula dah lah. Jadi hijau. Oh, bergabuh habis berdebu dah. Sudah ke? Sudah pergi. Op. Uish. Oi, boleh tahan juga kan? Op. Oi, nasib baik tayar sedap kan? Tayar lembut molek. Berasa nyunyu. Nasib baik lah tadi setting sak sobar pula. Mono tu taklah keras sangat kalau keras tak boleh kan. Kena buat lembut sikit. Jalan off road ni kena buat lembut sikit. Lepas tu angin tayar tu tak boleh keras sangat. Tayar ni normal aku buat standard lagi 220. Depan. Kalau belakang pula 245 tanpa sideboard. Tak ada sideboard 245 saja aku. Sebab kita naik tu, kita bawa motor tu, apabila tayar dah panas, dia jadi 250 lebih lah. Dia naik 10 ke 20 juga. Geram tok tengok ni. Tukuk mana tu? Sudah hijau. Macam ni kan. Macam mana kita nak mandi lanjai ni? Air pun laju juga budak-budak kena tengok Nasib baik dia ada tali lintang tu Tali lintang tu ada juga. Naik atas pokok ni kak. Terjun ke belakang. Tali sana boleh juga sahabat. Boleh mandi ke ni? Macam mana mandi lanjai ni kita ni apa tu? Tak boleh orang ramai malu je. Sudah lagi. Cari pot lain pula. Cari pot lain lah. Abang Arif kita betul karut tau. Kita betul karut sebab air keruh. Sebab air keruh dah. Keruh daripada dam Tasik Bedu. Dam Tasik Bedu. Off road 6 km ke air terjun Seraya. Lupa lagi. Okey, baik. Jadi kepada sahabat-sahabat semua, kita akan berpindah ke lokasi lain sahabat sebab jalan kita tengok dia punya air tu laju, lepas tu air keruh sedikit. So kita akan bertukar kepada kita pergi ke air terjun Seraya. Ni kita akan masuk off road sahabat mungkin dalam 5-6 kilo kot masuk off road tu. Apa-apa kita jumpa sekejap lagi geng. Luncur sahabat, kita main off road hari ni. Kita akan menghala ke air terjun Seraya. Depa ni kata pobok ni bagi tahu tadi kena masuk off road dalam 7-8 kilo juga. Jadi hijau ni kan. Nak sangat dak. Nak kita bui. Alah bukan selalu jangan nak nyayai sangat kak. Pagar ada pagar ni. Berhenti pemeriksaan keselamatan. Boleh masuk dah ni. Dia tunjuk gate tu geng. Kalau tunjuk gate tu biasanya bawah lembah. Mungkin lagu tu. Iya. Tu dia. Terima kasih jalan seluk sahabat banyak licin juga ni. Allahu Akbar. Tai lembu.
Kami terpaksa minta tolong geng penoreh sahabat. Kaidak tak kenal jalan. Tak pernah mari sini. Jeram ni. Allahu Akbar. Oi. Dalam motor berat. Mana tu? Anak off-road sangat. Ha. Oh, okey. Oh, okey. Jalan terus. Oh, okey. Okey, nice. Allahu Akbar. Oh. Musim kota pula kau. Jolok kau ni ke? Aduh. Ya kau ni. Masuk sampai hanyai lagi. Lagi orang kata jalan Mehunsun shortcut. Lalu ikut durian burun. Jadi hijau sobat. Kena pusing kat tu ni. Weh, banyak pusing nak balik macam mana tak perkara ni. Dah lah line telefon tak ada dalam ni ke? Line telefon tak ada. Kalau semua dah biasa pergi dah tak apa dah. Sudah. Ni nak pukul 4 dah. Ni buatnya off-road tengah malam ni lagi. Tak jumpa parok ni ke? Berat ni. Naik. Oh, atas bukit pula dah. Mai atas bukit. Op. Sudah hijau. Jolah kadak ni deh. Ke sampai Mehunsun. Allah. Oh, licin. Ni ikut tepi. Sudah hijau. Pergi lalu. Sikit. Jangan berhenti. Jalan terus. Pergi lagi. Pergi lalu. Pergi lalu. Oh, lah.